Okey geng, Wiragram aku ni kan sudah pakai Android player jenama Ionon ni. Jenama Android player yang selalu digunakan dekat kereta-kereta mewah. Yang aku beli ni model Ionon UX CST Plus. Jadi hari ni aku nak review dekat korang Android player yang aku beli dekat TikTok Shop je geng. Korang kalau berminat nak beli, boleh tengok background dekat bawah geng. So geng, first kali Android player yang aku ambil ni saiz 9 inci geng. Dekat Wira ni guna 10 inci pun boleh, tak ada masalah pun. Lepas tu Android player Ionon ni sangat laju je geng. Sebab dia guna prosesor Qualcomm Snapdragon 8 core geng. Ada 6GB RAM dan 64GB ROM. Lepas tu grafik card dia guna Adreno 610. Memang padu weh. Memang puas hati lah weh. Dan dia boleh buat split screen dengan sangat lancar je geng. Boleh guna 2 apps dalam satu masa. Sesetengah Android player yang spek rendah, bila buat split screen kan, dia akan sangkut. Yang ni smooth je, mantul. Lepas tu geng, dia punya display geng, memang lawa geng. Sebab dia guna QLED display. Dia punya UI pun sangat simple je geng, tak serabut pun. Sangat senang nak faham dan tengok. Lepas tu geng, dekat sini ada built-in DSP tau. DSP ni tujuan dia untuk kawal kita punya audio lah. Contoh tengok ni, boleh kawal bass sound dia, dia punya surround, dan dekat mana hala bunyi tu dah banyak lagi guys. Yang ni aku setting profile dia dekat rock. Sebab suara dan bass dia memang padu. Dan lepas tu haruslah radio pun ada geng. Tapi ni aku tak pasang lagi signal radio dia. Dan yang paling function sekali, yang selalu aku guna, ini dia geng, Apple CarPlay geng. Senang weh. Aku boleh kawal semuanya dari phone je. Sangat mudah geng. Yang ni untuk phone Android pun boleh connect geng. Tak ada masalah pun. So geng, itu saja serba sedikit review Android player Ionon ni. So far aku rasa memang sangat puas hati kan dengan Android player ni. Sebab sangat berkualiti, display dia cun dan membuatkan Wira ni hidup semula dengan bunyi-bunyi lagu yang ada geng. Mantap. Memang cun geng. Okay geng, jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.